Hai, Assalamualaikum gang. Welcome back to our channel Family Kici. Tiga hati satu cinta, miliki Kici yang bahagia selamanya. Okay gang, Assalamualaikum. Hari ni kita ada konten special. Kita akan pergi ke Thailand. Kita pergi ke Betul. Cuma yang specialnya, konten kita kali ni, kita ada challenge. Challenge dia, kita nak masuk sana. Dan sepanjang kita masuk ke sana, kita nak makan, kita nak order apa, setiap orang kena order sendiri. Setiap orang kena order sendiri. Dan dia kena cakap dalam bahasa Thai. Mai. Ke mama ke Nia ke, order makan sendiri, order air sendiri, nak beli apa ke, tapi dia kena cakap dalam bahasa Thai. Apa lagi macam mana kalau tak dia cakap Thai. Dia tengok diorang beli ikut tak beli ikut. Nak bagi the best sikit, tak adalah masuk ni jalan cari makan je kan. Tengok put Melai Dai Mai. Dai Mai. Cai Mai. Cai Mai. Okay. So sampai sana nanti kita update dekat border ataupun kita dah masuk ni. Ni short trip je lah kita ke sana sebab ada kebetulan ada urusan kita kat sana. Okay, kita sambung nanti guys. Bye bye. Kita dah settle immigration tadi. Kita dah sampai dekat ni custom pula. Settlekan. Semua dah settle belum lagi. Okay, nak settle dengan custom ni. Kita orang nak pergi cari kedai makan ni. Nama dia Di Dapur. Famous juga lah kat Betong ni. Tu dia signboard dia, Di Dapur. First time baru nak try. Selalu kita makan dekat, apa nama dia? Nan Kedai Nan. Parking di sini ke? Sini ya. Ni Murni Papa Mama Minya. Tiga hati satu cinta, family Kici yang bahagia selamanya. Ikan goreng. sayap ayam. Ini sama ayam. Tadi daging ni ayam. Daging bakar ni ambil daging bakar. Okey. Sabuk, memang sabuk gila. Budak sedap. Sama. Geng, makan dah geng. Tapi masalahnya dah habis makan ni. Tapi tadi order challenge je, sepatutnya kena order dalam bahasa Thai tadi cakap. Sebabkan lapar punya pasal bahasa Thai apa, challenge mana apa mana. Tengok ya, dah habis makan ni. Ni, tak apa. Challenge kita masih bersambung ni. Kenyang-kenyang lah. Kita continue. Kenyang-kenyang lah. Kita postpone lah challenge kita tu. Tadi ni lah kan, ni praktis dalam kita tadi. Nong sang, nong.
Tidak, dah kita makan. Kita makan kat di dapur ni. Pergi ke hotel dulu, nak try check in dulu. Dah check in, mungkin tengok lah. Masa waktu solat dulu, terus keluar. So, kita gerak ke hotel. Okay, bye-bye. Okay gang, ini kedai dia di dapur. Tadi kita tak sempat sebab terlalu lapar. Okay. Ramai orang Malaysia, orang kita datang makan kedai ni. Apa kita? Ni kita masuk Betong Monket. 500 Tonight. meters. Your destination will be on the left. Salah satu tarikan lah kat Betong ni. Terowong ni. Ni kalau malam ni dah pasal lampu ni kan? Dekat payung ni akan ada macam cahaya biru. Last time tu dia orang pasang macam lampu colour biru tu ni. Nanti kita tunjuk view malam pula. Malam. Tu orang ke patung? Patung. Tunjuk ayam. 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 Ayam ni. Tu hotel kita. Hotel kami ni dia betul-betul depan sungai. Last time kita datang betul. dia ada apa food festival kat sini. Sebelah kanan ni. Cantik lah view dia. Ni hotelnya. Nama hotel dia apa ya? Garden View Hotel Garden Betong. View Hotel Betong. Okay gang, kita dah sampai kat kita punya hotel Garden View Betong Hotel. Ni kira sebenarnya hotel ni agak lama juga dah, tapi dia masih okey lagi. Udit lah. Tapi kalau kata walk in, hati-hati. Kami toi kena walk in toi, harga sampai 300 lebih duit kita. Kopun booking Agoda. Wow, Nice lah bilik dia. wah, ni bilik dia geng. Kemas. Ni kita ambil bilik katil king. Katil king. Booking dalam Agoda, harga dia 90 something, termasuk tax dalam 116. View dia kurang sikit lah. View dia. Hutan Amazon. Tapi bilik dia kemas. Okey, cantik. Tilam pun okey. Kena request bantal satu lagi lah. Okey, kita tengok tandas dia pula. Tandas. Not bad. Hotel dia hotel lama tapi dia kemas. Tiap ais pun dia bagi. Kettle pun bagi. Tapi cuma kettle ni kena hati-hati lah kat sini. Kalau boleh elakkanlah dari guna. Ya, betul. Okey, kita nak rehat kejap. Petang nanti kita keluar balik. Kita nak rehat, mandi-mandi, nak solat. Nanti petang nanti kita bawa jalan. Kita pergi mana? Kita jalan-jalan. Okay, ni kita dah masuk Mongkolik Tunnel. Ni waktu petang lah ni. Ni dah pasang lampu. Tadi yang kita datang tadi tu dia tak pasang lampu lagi, gelap. Sebab ni masih cerah lagi. Depan kita ada tuk-tuk. Kat sini ada payung, nampak payung atas tu. Kenapa dia tiba-tiba hujan ni? Tadi kemain panasnya. Sekarang hujan waktu hutang. Sekarang kat sini jam pukul 5 Kalau waktu Thai sekarang pukul 4.46. So petang ni kita nak pergi mana? Kita nak pergi shopping. Kita pergi tempat yang paling famous lah kat sini kalau siapa datang. Kasong Wholesale. Kasong Wholesale. Kalau siapa yang biasa datang yang tahu tempat ni murah-murah. Tengoklah pada barang apa yang murah. Dia jual barang harga borong. Harga borong. Kalau siapa yang niaga, untunglah beli sebab harga murah. Dekat je pun dia hotel 900 meter je, tak sampai 1 kilo. Ni kita dah sampai Kasong. So
sebelah kiri ni. Kita nak cari parking jap. Parking dia agak susah kat sini. Mana dua beranak ni dah hilang tadi. Laju betul. Oh, depan tu. Okey, kita dapat tangkap dua orang lah. Banyak mainan pun ada, makanan lah. Macam ada. Mana tadi dua beranak ni hilang? Tak adalah kata kat sini semuanya best, semuanya murah. Cuma dia adalah lain sikit kelainan tu daripada tempat kita. Ni satu lagi, tom yum. Bukan kata nak beli pes tom yum. Ni dia. Say hi. Hi. Bye-bye. Nanti dah borong ni. Kita borong pes tom yum. Sebab kat rumah dah habis dah. Kan? Kalau nak beli tom yum, korang cari tom yum ni. Tom yum ni memang sedap. Saya dah pakai 3 botol. Ni nak top up stok sebab dah habis. Tom yum ni kalau pakai tak perlu dah nak letak limau untuk bagi masam sebab dia dah cukup rasa dah. Cari yang ada gambar udang ni. Memang sedap. Recommend. Kita akan beli untuk buat stok. Semua nak datang jauh kan. So kita kena beli buat stok. Kedai siam selalu pakai yang ni. Yang ni pada, tapi ni dalam jar kaca. Jar yang saya selalu beli ni di dalam plastik ni. Kita ada nak cari satu benda. Sekejap, gambar dia macam mana tadi? Kuning tengah merah. Dia macam kicap sotong lah. Okey, ni kita ambil serbuk limau. Tu. Oh, dalam kotak. Memang tak jumpa lah. Ya. Okey, ni dia. Apa nama tadi? Ini nama dia kicap bukit. Kicap bukit. Okey, jumpa dah. Kicap bukit kak. Ya. Thank you. Terima kasih kak. Okey, siapa yang menang challenge? Saya benar. So, kita nak pergi cari jajan-jajan sikit kot. Bahagian jajan-jajan. Tengoklah sebesar-besar alam jajan pun ada. Ini jajan yang kami ambil yang sedap kat sini. Kejap nak tunjuk. Ini. Ini yang selalu kita orang ambil. Ni. Freezer apa ni? Apa nama dia? Onion cream. Yang ni memang sedap. Kat 7-E pun ada jual. 7-E Thai ada jual. So kalau nak beli borong kat sini ada. Yang lain tomato pun sedap. Ni Tomato pun sedap. Oh, ramang mata nak memilihnya. Tapi tadi dah pesan dah, tak nak beli jajan. Sebab hari tu baru beli jajan kat Melaka kan. Tu pun tak makan lagi. Yang nak tak kopok bawang tu? Tak nak Tak nak. Mama? Sebab kita tengah on diet So dah biasa makan, dah pernah makan jadi tak teringin dah. Tak pergi tengok beras. Kita pergi tengok beras. Kita nak tunjuk beras apa yang selalu kita beli kat sini. Beras siam yang sedap. Ni yang kita pernah belilah sebelum ni. Memang sedap, dah habis. So kita nak ambil buat stok, tambah stok lagi. Ni nak ambil ni? Yes. Satu je? Okey, kita dah habis shopping. Tu je kita shopping. Tak ada banyak pun. So kita nak pergi bayar. Tengok berapa total. Berapa total hangus hari ni. So total kita habis tadi 1,793 baht. Dalam bahasa Thai dia cakap apa? Neng pan Chat Roy Kau Sip Sam Baik. Main. Jom kita letak barang kereta. Lepas tu kita nak gerak pergi cari minum-minum, kopi-kopi. So kalau korang nak datang, bolehlah Google Kasong Hostel. Dah Sedap. Cincau Cicamania. Oh my god. Wow. Tanya. Neng kg hok sip. Neng kilo hok sip baik. Put Malay dah mai. Malay dah. Dah. Ini manis tak?
Ini manis semua. Manis ini semua. matang semua. Buah sama. Buat tak sama. Ada ini. Ini kadung tong ni bang. Oh. Pong mani. Ini kadung tong. Ini mon tong. Ini Pong manis ini sama pong mani. Pong mani. Tapi ini yang kemarin, ini yang hari ini. Oh, ni hari ni. Yang baru. Sedap. Coba. Boleh lah nak rasa ambil ni. Ya. Kita ambil ni. Nak rasa ambil ni ya. Tong. Biji. Ya. เอา2 ลูกเลือกอันที่มันหนักกว่าออร่านี่ Hakon. 5 คนเหรอ5 คนตัวพิจิตาจุก Cukup lah. Macam tu. 3 ลูกนะ3 Oh, macam tu. โอ้ย โอ้ยใกล้จะ ตั้งมาเลยแล้ว Ambil yang yai. อย่างบิ๊กยัง Yai. เอาอันลูกใหญ่นี่เซเน่ตาเมื่อกี้ตู้ภาษามอนตองภาษา Oh. Ni. Song Roy. Song Sip. Song Roy, Song Sip baik. Saya mai. Bismillah. Yummy. Ya. Durian betung guys. Sedap. Dia lemak manis cukup. Sorry comot. Kita dapat 3 biji. Harga dia Song Roy, Song Sip. Baik. Habislah diet aku ni. Setelah ni makan durian. Sedap. Isi dia tebal. Isi dia tebal ini kawan. 3 biji tadi? Berkurang RM20 lebih lah duit kita. Ini namanya buah ni Pong Mani. Pong Mani. Kecil. Second. Buah yang kedua. Ulas yang kedua. Cinta memiliki yang bahagia selamanya. 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 Habis. Tu. Baldi dia bagi. Tinggal sulas tu je. Sedap. Manis gila eh? Lemak krim kan ni kan. Memang rasa lain lah. Mungkin macam kat tempat kita dia rasa macam buah durian apa aiskrim kot. Tadi kan aiskrim tu lah rasa dia. Selalu orang cakap macam buah durian Thai ni macam mangkok ke apa kan. Tak ada. Sedap. Patutnya nak cari kedai minum dulu tapi dah tak rasa kedai minum depan ni macam ada. Rasa mungkin kita minum dulu. Okay, ni antara hotel yang famous jugalah, Butterfly Hotel kat Betong. Ni Butterfly yang lama, Butterfly yang baru kat belakang. So, kita tengah jalan kaki nak pergi cari kedai makan. Katanya ada satu kedai makan sedap kat sini. Ni satu Butterfly. Cantik. Siapa-siapa nak datang Betong, bolehlah cari Butterfly Hotel Betong. Kita nak makan kat kedai ni. Ada je buah Kedai Hafiz Seafood 2. Seafood 1 dekat depan tadi. Hello everyone. Day 2 dekat Betong. Nak pergi kedai mana? Kalau ikut semalam diorang beritahu ada kedai apa nama dia yang macam jual nasi lemak, canai apa semua semalam. Lampu hijau tapi semua kereta boleh lalu. Semalam kita tak dapat tunjuk makan dekat apa? Makan malam semalam sebabnya kedai tu kurang sedap, kurang enak. Tak boleh nak suggest lah. Hanya boleh dapat rasa je. Rasa dia pun biasa-biasa je nya. Tengok budak-budak baru nak pergi sekolah Sekarang kat sini waktu Thailand jam 7.46 baru nak pergi sekolah. Kita dekat
habis dah satu mata pelajaran. Jom. Tu Betung Road 410. Nak cari merchandise baju betung. Wow, manggis. Macam mana? Ni jual apa ni? Okay, kita makan kat kedai ni. Macam kedai apa dia? Kedai underrated lah. Tapi macam-macam ada lah. Ada pulut ayam, ada celup, nasi kaumok, nasi kerabu. Dia saya. Ada awak. Ada awak satu-satunya. Kembang malam itu satu-satunya. Kita order apa? Mi celup yang makan pulut ayam. Sekejap ni kita tunjuk. Kita review lah makannya sedap ke tidak ke biasa je ni. Kita ni kena dah sampai. Kita order Tak ada bawang goreng ni? apa ini YY nama dia. YY celup ayam juga. Sama. YY celup. Bismillahirrahmanirrahim. Barik lana fi marzaqtana wa min azwajina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ni tak dah. Saya nak bubur nasi tu kan? Tak. Saya nak separuh je boleh? Bubur nasi saya nak separuh je. Okey geng. Okey. Sekarang ni kita ada dekat depan kedai Betung Road 410. So, sini kedai dia famous dengan dia punya merchandise lah. Dia ada jual t-shirt, dia ada jual apa macam helmet lah, macam-macam lah merchandise. Sini kaki-kaki pop-pop bikers diorang akan singgah sini lah, trademark diorang. Betung Road 410, Road 410 0km. So kat sini ternampak dekat dinding-dinding tu, dinding penuh dengan stiker-stiker motor yang dah pernah singgah kat sini. Nampak? No. Ni ada, nampak tak? Dia jual t-shirt. Siapa-siapa yang singgah sini boleh dapatkan, cari baju-baju ni. Nak stiker pun ada. Nampak ni, stiker Thailand lah. Ni stiker Betung Road 410. Boleh lah. Ni macam-macam merchandise ada. Nak baju budak ada. Lepas tu nak key. Nampak tak? Balaklava. Senang. Nampak tak? Kalau korang pesan dekat situ, ada QR Maybank juga kat situ. QR Maybank. So jangan takut kalau kata tak boleh, tak ada cukup duit cash, boleh QR je kat sini. Tumbler pun ada jual bawah tu. Tumbler. So nice. Cermin mata pun ada lah dalam ni. Mana tahu siapa-siapa yang ride dia tinggal cermin mata panas tu boleh singgah sini beli. Cat pun ada. Cantik lah cat. Nampak kat sini. Kat sini dia tulis Betung 0km, Jalan 125, Patani 166. Tengok mana paling jauh. Paling jauh Umpang. Bukan, Mae Hong Son jauh. Dekat 2000 km, 1999 km. Nampak tu, map dia kat atas tu. Mana Mae Hong Son? Atas sekali. Hong Son atas sekali. Kita kat bawah ni, 0km, betul-betul kat border Malaysia. Ni nak apa-apa ke? Tak ada. Tak ada? Nak tengok-tengok je? Banyak apa baju dia, cap pun ada. Rupanya cap dia pun ada jual kat dalam tu. Tumbler lah, stiker. Okay geng, so sampai sini je konten kita kali ni. Kita dah trip kita selama 2 hari 1 malam. Kita kat Betung, Thailand. Tamatlah percutian. Tamatlah percutian singkat kita 2 hari di 1 malam. Thailand.
Lepas ni kita akan menuju satu lagi tempat. Kita akan sambung percutian ni. Kita akan pergi ke Penang pula. Dan kita akan masuk ke konten kita yang next. Dan harap korang enjoy dengan kita punya konten. Dan korang boleh support konten kita orang. Until next time guys. Bye-bye. Bye-bye.